bosan dan benar. Dua benda tu lah. Tapi kalau job ni tak, sebab job is job lah. Faham. Job is job, unless you hate your job lah. Faham. So kau nak masuk dalam line modeling ni kan, besar tak modal yang kau keluarkan? First apa yang kau beli dulu? Beli kit lah. Beli kit lah. Tak ada kit, tak boleh model. Okay, beli kit. So next lepas tu kau beli apa? After that beli basic tools lah. Basic tools untuk pasang benda basic tools tu apa? Basic tools tu just cutter dia. Ada cutter untuk nak potong part daripada runner dia tu. Bila kita dah beli kit tu lah. And then at least ada hobby knife, and then sanding sponge dengan sanding sponge. I think tu lah basic je lah. Oh, lepas tu yang kau masuk airbrush spray tu? Itu dah ke towards kalau advance nak modeling. Okay. Kalau just nak enjoy the hobby, just build saja. Macam tu je lah. Just build macam tu je. So kalau macam orang nak pergi ke lebih dalam lah orang cakap. Apa lagi tools yang kena ada? Itu dah kena start advance, kena ada chart,